Pemanduan tak stabil. Duk tengok sat kiri, sat kanan. Sat kiri, sat kanan. Nak tahu lah punca dia. Zora dekat belakang aku ni. Owner mai bagi tahu kita lah. Bawa tak sedap bang, bawa tak sedap. Tak lari tekan, lari kiri, lari kanan, lari kiri, lari kanan. Apabila kita dapat checking, kita dapati banyak barang yang rosak. Nak tahu barang apa? Ni lah, salah satu penyebab dia. Tu elemen pun tak dapat, Kali mai dah, steering rack. Yang kedua, lower arm pun dah jahanam. Penyebab ni tengok ni. Tu. Oh. Ada lagi. Ni pun untuk menstabilkan kereta hampa. Dia punya stabilizer ni. Macam mana nak stabil? Ni part yang paling penting ni. Raisak lah. Dah terkoyok macam ni. Dah berbunyi dah. Puprak ni. Jadi, kita dah discuss dengan owner apa semua. Owner buat pilihan yang terbaik. Dia tak mau dah pening-pening kepala. Dia nak bawa kereta bagi sedap. Bagi syok. Selesa. Dia buat semua. Baik. Hampa kalau mana yang kata ada masalah bunyi black-black kat kereta hampa tu, hampa jangan segan silu. Kami buka setiap hari ya, kecuali Jumaat kami cuti lah. Hampa mai ke Rona Auto Service, kita cek kereta hampa. Tak ada over point, 30 point tu. 30 point checking kita bagi apa? Percuma. Hampa jangan risau. Buat ke tak buat, kami cek secara percuma untuk kereta hampa. Hampa mai lah. Dekat mana? Rona Auto Service, Sungai Dalam.